Okay guys, hari ni adalah hari pembukaan pada hari kedua Modifighter Festival daripada Choi Motorsport. Dan kali ini, apa yang kami tunjuk kat tangan ini adalah the best seller daripada menu ais matcha. Yang ni kita panggil matcha strawberry whipping cream. So, bukan setakat matcha yang kita nak promote kat Ampua, kita ada macam-macam jenis matcha. Contohnya ada kat Senarai dekat ais itu. Contoh, coklat, caramel yang best seller strawberry lah guys. So, hari ni kita nak try rasa. Mari try sikit. Okay, sebelum apa nak rasa pun nak kacau tu dengan whipping cream, bagi dah sebati betul-betul je. Apa tengok tu, campuran matcha dengan strawberry. Wih, tengok ni seru. Bismillahirrahmanirrahim. Ui, rugi kalau kata Ampua ni tak merasa kan. Dia punya campuran matcha dengan strawberry ni, apa yang kita tahu, dia punya serbuk matcha tu dia tak terlalu rasa daun sangat ataupun tak terlalu rasa rumput. So, dia punya campuran dengan strawberry drizzle ni pun sama bila dia tak terlalu masam. So, sama dengan manis dengan masam tu dia kurang sama bila. So, yang mana nak dapat kat ais matcha ni, macam yang kita cakap, Ampua boleh tengok kat Senarai yang ada kat bot kami ais matcha. Dan hari ni hari kedua dan masih lagi berbaki 2 hari. Dan untuk aktiviti malam ni tak berjalan seperti biasa. Macam kita cakap sebelum ni, ada drift car ataupun show car. So, apa orang pening? Apa tunggu apa lagi? Jom lah. 1, 2, 3.